Tengok. Dia nak makan ke tidak tahu ni. Dia tengah pelik. Sebab ni first time kita bagi makan ular kilat kat dia ni. Dia nak makan tu dia nak gigit. Dengar kata juga abu ni. Okay, dia ambil bau. Dia lagi tengok tu. Dia cari. Dia gigit. Dia gigit. Dia gigit kepala terus. Maksudnya dia nak makan. Okay, alhamdulillah lah. Tengah bersalin kulit. Mari dah. Lalu Jack Sparrow ni tadi dia sambar depan pintu je. Tapi dia lambat sikit makan. Dia nak balas dia slow. Jack Sparrow ni. Tengok ni. Dia ambil bau dulu. Tengok lidah dia keluar. Pergi. Hundur balik. Okay lah. Aku tutup dulu. Nanti mau pergi makan lah. Okay. Yang ni kita tak tengok. Tak tahu lagi cara dia makan macam mana. Kita baru nak ajar makan lah. Tapi dia dah start makan. Cumanya kita tak tahu cara dia makan macam mana. Sebelum ni kita bagi makan, kita tinggal sahaja. Kita tinggal je dia dalam. Lepas kita tinggal je anak ular tu dalam ni. Kemudian dia akan buru lah sendiri. So guys, ni adalah ular baru lah yang kita baru tangkap. Jadi kita try ular yang baru ni. Jadi jom kita tunjuk cara ular tu setelah melepaskan diri. Pusing nampak ni, nak pusing ni. Dia pusing kan nampak. Bila dia pusing badan macam ni, sebab itulah ramai yang orang yang tak mahir pegang kepala ular ni, yang dia pandai-pandai nak pegang kepala. Sebab itulah dia tertusuk taring dan juga dia akan kena gigit lah. Kemudian orang yang tak pandai nak pegang kepala ni, kadang-kadang dia pegang tu terlebih daripada pergelangan kepala. Biasanya dia pegang kat sini. Dia pegang dekat sini. Jadi kepala dia ni boleh menggigit ke apa? Dia boleh bergerak lagi. Jadi sebab itulah kita tidak sarankan lah bila jumpa ular tengok dia nak pusing. Bila dia pusing jadi macam ni. Bila dia berpusing, automatik taring dia akan keluar, nampak? Okey, bila taring dia keluar, bila dia berpusing, automatik dia akan terkenalah tangan kita ni. Automatik kalau kita tak mahir kan, dia akan pusing, kemudian dia akan terkena. Jadi kena hati-hati ya. Bukan hati-hatilah. Jadi kita orang ni tak sarankan lah pegang kepala ular terus lah ataupun ular berbisa yang lain lah. Nampak? Dia terus keluar tu. Dia terus terkam. Mari dekat pintu. Ingat kita nak bagi makan dekat dia. Oh, ganas. Mari depan muka tu. Tu, keluar. Bukan nak bagi makan lagi, kejap lagi. Basah. Jack tak muak hook ni. Lama tak pegang dia dia jadi selain lah. Keluar. Kajuk aku ni. Aduh, style dia ni buat terkejut orang ni. Buat terkejut dia ada lagi. Keluar. Dia keluar sendiri, nampak. Boleh nampak kan bila dia duduk kat luar, dia jadi lain. Lama sangat dah dia duduk dalam sangkar. Bila dia keluar ni dia jadi macam blur sikit lah. Sebab habitat asal dia dah lain kan. Aku angkat slow-slow Aku angkat slow-slow je. Jom. Jom. Aduh, dia tak nak masuk sangkar pula geng. Dia terpacok pula kat luar ni. Jom masuk sangkar. Let's go. Come Jack Sparrow, come. Dia pacok situ pula. Let's go. Come on Jack.
Tengok je style terkejut gitu. Okey, jom. Masuk sangkar balik. Masuk sangkar. Oh, dia pusing dah. Jangan stres. Masuk. Tu dia. Masuk sangkar. Masuk. Masuk tempat. Masuk sangkar balik. Masuk tempat asal balik. Besar ni. Abu. Memang Geng, so hari ni aku nak cerita sikit pasal ular tedung selah. Kenapa dia suka masuk rumah. Tapi ramai yang salah anggap lah. Yang tertukar kata rumah ni kotor lah, rumah ni bersepoh lah kan. Jadi sebenarnya ular masuk rumah disebabkan oleh ada sumber makanan dia. Sumber makanan ular tu. Contohnya biawak, ular, tikus, katak, ayam dan sebagainya lah. So untuk ular tedung selah ni dia suka makan biawak dan juga spesies ular kecil yang lain. Jadi kebiasaannya lah kalau kita pergi operasi tangkap ular tedung selah, kebanyakannya dia tengah kejar biawak dan juga dia tengah kejar ular yang lain. Ataupun biawak tu dah ada dalam mulut dia dah. Kebiasaannya lah. Biawak tu ada dalam mulut dia dan juga ular tu memang dah ada dalam mulut dia dah. Ataupun dalam perut dia dah. Kebiasaannya. Dan kebanyakannya berada di atas tempat-tempat yang tinggi. Contohnya alam rumah, atas siling, atas bumbung. Ular tedung selah ni. Sebab kalau biawak dia suka memanjat kan. Dia suka memanjat. Jadi sebab itulah ular tedung selah ni pun boleh naik sampai ke atas siling rumah atau bumbung. Okay geng, so jadi aku harap korang tak salah faham lah tentang ular dia masuk dalam rumah ni. Dia tak ada pun istilah kata balas dendam ke apa semua sekali tu, tak ada. Tak ada, bukan macam tu. Dia nak datang nak bersarang kat rumah kita ke, dia nak duduk rumah kita ke, tak ada. Kejut aku ni. Okay, jadi korang kena faham konsep sumber makanan ular tu macam mana. Okay, dapat tu dia. Barang. Okay, kulit dia dah kembang dah kalau tengok. Tengok dekat belakang dia ni. Tengok boleh cabut gitu ya. Ni kembang ni kulit dia ni. Tak terselang lah. Kutu banyak lah. Jadi aku nak pegang dulu kepala dia ni. Kita nak bersih kulit dia. Kemudian baru kita letak dia balik dalam sangkar lah. Kutu ni. Kutu kena buang. Kulit ni pun kita kena bersih supaya nanti tak adalah berkudih badan dia ni. Ni kutu kita buang gitu je kat bawah ni. Kita panggil dia sekali. Tengok, tak nak. Aku pun tak tahu kenapa. Memang takut dengan orang dia. Dia takut dengan orang. Aku pergi ambil depan dia, boleh buat tak tahu. Scared with people. Bila kita pegang macam ni, boleh buat tak tahu dia. Scared with people ni. Dia buat tak tahu je kan. Kalau ular tedung selah yang lain ni, rasa memang ada agresif lah. Tapi yang ni dia slow sikit. Bukan slow sikit lah, slow banyak. Slow banyak dia ni. Aku tak tahu kenapa. Jadi tak ada apa dah. Ini aku nak simpan balik dalam sangkar dia.